Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh ada satu biji labu yang tak besar, kecil aja. Labu ni akan Mak Noh buat lepat labu. Okay sahabat, Mak Noh nak kupas labunya dulu. Labunya dah siap dikupak, tapi agak ada buruk di dalamnya. Baru semalam beli di Everwin dah buruk labu tu. Okay, kita nak potong-potong labu. Okay sahabat, labunya dah siap dipotong, dah dicuci bersih. Okay sahabat semua, Mak Noh nak panaskan air dan tambahkan ikatan 3 lambar daun pandan biar wangi, biar rumah kita harum. Kena olah air daun pandan lah. Okay, kita panaskan air rebusan dulu. Okay sahabat, si labunya dah Mak Noh rebus lah. Rebus dengan air supaya cepat lagi masaknya sebati. Kalau sahabat, labu kita dah masak, kita nak masak. Air labunya jangan dibuang untuk kita buat pancuhan. Maaf sahabat, ada bersin sedikit kerana kopi di depan rumah Mak Noh. Kerana sahabat, Mak Noh dah letakkan labu rebus di dalam bekas ni, dan ni airnya sahabat, jangan dibuang untuk kita buat bancuhan. Okey, Mak Noh akan lenyapkan labu ni menggunakan garpu ataupun apa-apa saja. Okay sahabat, sebelum lanjut terlebih jauh, jangan lupa dukung channel Mak Noh dengan cara tekan like and subscribe dan hidupkan loncengnya juga supaya Mak Noh bersemangat selalu. Okay, kita teruskan kacau labu ni ya. Hancurkan labu ni sehingga lembut. Okay, labu ni dah siap dihancur sahabat. Okay sahabat semua, Mak Noh dah siapkan tepung beras 200 gram. Tepung beras cap rajah, gula 150 gram. Gulanya, kemanisannya terpulang pada sahabat. Daun pandan 3 lambar dah dipotong-potong, kita masukkan semua. Santan kelapa 1 kotak kecil, 1 kotak santan kelapa. Air rebusan labu tadi kita masukkan sekali. Air rebusannya si tahu sahabat berapa banyak air rebusannya. Saya dah disuka. Maaflah sahabat, sahabat kan orang pandai semua. Kita masukkan labu yang dah dilumat. Lepas tu kita kacau dulu. Kita kacau dulu. Jika airnya tak cukup, kita boleh menambahkan lagi. Okay, Mak Noh lupa tadi. Tambahkan garam 1 sudu teh. Ini sudu makan ni sahabat. Setengah sudu makan garam. Okay, airnya dah cukup banyak ni saja. Santannya 1 kotak, airnya 2 mililiter. Okay, kita kacau sehingga kita kacau adunan ni sehingga pekat dan liut. Tengoklah sahabat, Mak Noh tak menggunakan pewarna makanan kerana tak punya. Jika sahabat ada warna oranye ke kuning, sahabat boleh tambahkan pewarna. Terpulang pada sahabat. Okay, Mak Noh terus kacau ni sehingga ada beku-beku. Kacau. Airnya tadi sebanyak 2 mililiter sahabat. Bersama dengan air rebusan labu tadi ditambah dengan air putih
Lepas tu dimasukkan santan kotak yang kecil, 1 kotak. Okey, kita kacau hingga sebati. Dah nak ngering, tapi bila masak labu dan tepung beras ni sehingga kental. Okey, ini dah siap untuk kita buat bungkus-bungkus nanti. Dah mengental seperti ini. Okey, sahabat, labu dan tepung beras dah mengental macam tu. Lagi kita nak buang daun pandannya. Lepas ya, kita bungkus menggunakan daun pisang. Okey, siap dipindahkan. Okey, kita angkatkan daun pandannya dulu, kita buang. Daun pandan ni tak guna dimakan, sahabat. Ini adalah untuk pewanginya saja. Okey, kita ambil daun pandan dulu, kita bersihkan. Okeylah sahabat, ini adunan tadi dah makno letak di dalam bekas. Ini daun pisang dah dilumuri dengan minyak masak. Okey, kita ambil sedikit adunan, letak di dalam daun pisang. Tujuan minyak supaya tak melekat. Okey, nanti kita gulung-gulung. Sahabat semua, dah siap pun makno bungkus. Menggunakan daun pisang yang dah dijemur. Tadi makno jemur daun pisang ni, sahabat. Daun pisangnya bukannya buruk, sahabat. Daun pisang ni terlalu lembut. Maaflah sahabat, tadi makno tak itu rekod lipatan ini, sahabat, kena tak ada orang yang nak rakam videonya, sahabat. Kena pandai sahabat lah, macam ni saja makno buat, senang saja. Maaf sahabat, makno tak ada tunjuk cara makno lipat ni tadi. Tapi makno lipatnya seperti ini saja, simple aja lipatannya. Sahabat semua memang orang yang pandai. Dapat 15 bungkus macam tu. Kita kukuskan lepat labu ni ya. Okey, makno dah siapkan periuk air kukusan dan letakkan lepat labu. Okey sahabat, dah siap dimasukkan di dalam periuk. Sahabat, janganlah marah dengan makno, sahabat. Daun pisang ni bukannya buruk, makno jemur tadi di tempat panas, lupa nak diangkat, akhirnya menjadi kehitaman. Okey, kukus sehingga 20 minit ataupun sehingga masak. Daun pandan di dalam adunan tadi dah dibuang. Plus sahabat, habisin sedikit. Dan kopi yang mengangkat aku di depan itu yang berisik sahabat. Okeylah sahabat, alhamdulillah sudah pun 20 minit. Kita nak angkat lepat kita ni, masih panas lagi. Alhamdulillah, tuklah hasilan lepat labu. Lihatlah sahabat, hasilannya kuning daripada labunya sahabat. Isiannya lembut. Mana nak cuba? Bismillah. Rasanya memang manisnya pas, lembut. Diminum dengan air kopi ataupun teh memang sedap. Sedap lagi air putih ya. Air putih untuk kita minum makanan yang manis seperti ini sahabat, lagi sedap. Tekak kita pun tak terasa manis.
Okeylah sahabat, maaflah sahabat, video Mak Noh hari ni tak ada jelas sangat. Nak bagi tahu bungkus-bungkusnya, kena kamera ni tak ada orang yang nak pegang. Okeylah sahabat, enak dan segar. Okey, jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua.